Sebab kita tengah-tengah malam. Main lagi. Semua dah balik lah. Bising kan? Semua dah balik lah. Kita macam orang bodoh kan. Main bola lagi. Bising. Tak marah. Okay, kita jalan sambil macam ni. Mesti orang hantu tak dekat kan? Cepatlah, rumah makcik kau kan. Oh, ya lelaki Ya. Serius lah? Ya. Kau hantar aku lelaki? Ya Allah, kereta lah weh. Serius lah? Ya. Jom lah. Kereta weh. Cepat jom. Gila dia. Hantar aku jalan kaki. Cuma korang jauh banget. Ingat kita orang kisah. Oh, tiba dia. Kita orang pun nak hadir esok sekolah. Rasa macam nak hadir. Ya, aku sebenarnya nak dia. Tapi aku selalu bangun lambat. Aku dah boleh dapat warning 1. Sebab? Alah elak lah warning 1. Wih. Dia kata dia dah boleh dapat surat amaran yang pertama. Kenapa? Sebab tak datang keluar main. Sebab surat amaran pertama tu maksud dia 30 hari tak datang tanpa sebab. Betul lah. Ya, dia dah boleh dapat lah. Kau dia tak datang esok. Kau 30 hari tak sekolah. Mana ada? Bukan. Dia kata dia boleh dapat. Boleh. Sekarang kau dah berapa kali lah? Tak silap aku, tahun ni baru aku tak datang 5 hari kot. Tak datang. Bila? Aku 14 hari. Oh, 2 minggu aku tak datang. Minggu berapa hari? Seminggu 7 hari. 14 lah. 2 minggu lah tak datang. 14. Kau 14 hari lah tak datang. Tak, kau cakap tadi. Oh, tak tahu mana ada. Tadi kau cakap 14 hari. Main-main je. Kau ni. Aku tahu, aku kira aku. Tapi aku rasa kan aku datang awal. Aku pernah banyak kali. Vlog. Cakap lah apa-apa. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Serius sikit gitu. sallallahu alaihi wasallam. Macam mana selawat dia? Sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Tak, tapi aku yang lain. Tapi lain. wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nevin si Ima halal. Haram ball. Dung, dung, Atletico. dung, 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 dung. Ajak bodoh, ajak. Anjir. Okey dah, berhenti. Dah tak ada. Aku dengar bunyi. Lepas tu aku nampak ada anjing pada kita. Tengok. Tak ya. Ya. Kau nak mati je. Sayang nyawa kau. Member seorang ni tengah main phone. Aku ketuk belakang dia macam ni. Nak cakap dengan ayah aku lah. Nak cakap apa lah? Cakap lah, tengah jalan-jalan jap. Hari ni tak balik rumah seminggu. Hantar kawan. Apa pula hantar kawan jangan kan? Yelah. Cakap je kita orang Tak, aku hantar dia lambat pun. Ayah dia mana marah kat aku. bagus. Jom. Mana ada dia nak buat apa? Kau bersangka buruk sangat lah. Tak, aku tengok orang dia tengah berjalan-jalan. Dia kena kejar dengan orang gila. Oh, aku tengok TikTok kan. Laju baik orang gila. Laju bodoh. Tak tahu juga boleh. Bagus tak? Bagus kan? Aku kat sini lah. Bola ni. Nanti kau nak balik dia ambil. Berani kau, berani? Kau berani kau? Tak. Berani kau letak sini? Jadi jangan mencabar kawan aku yang satu ni. First time.
Tengok acik tu, tangan dia berlampu. Tapi kita dah nunggu dah. Sakit kecil aku. Ikan. Okey, ni kedai burger yang saya nak pergi hari tu tapi tutup. Buka. Okay. Hah? Main apa? Main shooting. Petang-petang. Ni kan nak rembat aku tadi. What just happened? What just happened? Bukan. Abang aku kata yang tadi yang, kau tak pergi main bola. Bukan selalu kau main bola. Nak cakap ni. Alah, tak ada kawan lah. Kan? Ni. Lepas tu, abang cakap, alah, tak ada kawan. Ya, cik ganduhnya kawan kan. Betul tak? Ngaji kan? Ngaji. Dah Haji tu dah lah bagus perangai dia. Syazi brother. B tu apa? Brother lah. Bibi? Blood brother. Bibi? Bukan bisa-bisa. Teringat Najib. GST. Harga barang naik 2017. Aku ada zaman tu. Waktu tu aku darjah 3. Waktu tu kau umur berapa tahun? 2017. Kau umur berapa tahun? 2 kan? Ada 2 kan? Dia beza dengan aku 3 tahun. Oh, Dia dah ni lah 6 tahun. Sebab aku darjah 3 waktu tu. apa pula? Dia dah 1 lah. Kan darjah 1 pula. Dia kan 3 tahun. Kalau dia ada beza 1 tahun. Dah sebab 2017 tu aku darjah 3. Tak, kau jalan je berapa? 3 tahun. Okey. 3. 2, 1 lah. Bukan kira macam tu. Matematik dia tak kira macam tu. Tiba. Cepatlah. Apa kau orang lambat sini? Aku nak bersikal. Weh, aku baru perasan kamera kabur tadi. Lah, ya. Tak apalah. Tak apa. Dah jelas dah. Tengok member dah kehausan ni. Itulah lagi yang sekarang. Siapa campak air? Tadi kan kita menang Piala FA. Jadi kau decide untuk mencabar air tu. Kau patut tengok tak? Champion. Dia menang mesti ada kubur-kubur air, betul tak? Ya. Itu macam tu lah. Sebab dia orang nak semangat kan. Dia orang punya energy. Oh, ni ada jual snack Popia. Tak henti crunch. Jalan je lah. Jadi siapa nak beli? Kita promote. Dekat nombor rumah nombor 24. Jalan PS 418. Kita promote kan Sedap.